Di dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana menghasilkan laman baru di dalam Frog VLE. Sebelum itu, anda perlu log masuk sebagai guru atau pentadbir. Pelajar tidak dibenarkan membina laman baru. Dari Frog Bar, klik pada ikon Quick Launch dan seterusnya, klik pada ikon Sites. Anda akan melihat menu struktur laman di sebelah kiri. Pastikan bahagian My Sites dipilih dan klik pada butang New Site. Typekan nama bagi laman anda. Sekarang, typekan deskripsi ringkas mengenai laman anda. Kemudian, klik pada butang Next. Pilih tema bagi laman anda untuk memberi rupa dan gaya kepada laman. Sekarang, pilih ikon bagi laman anda. Ikon ini akan dipaparkan bersebelahan dengan nama laman pada bahagian Sites. Klik butang Next untuk meneruskan langkah yang berikutnya. Sekarang, anda mempunyai pilihan untuk menambah tag kepada laman. Ia bertujuan untuk memudahkan carian laman semasa seorang pengguna sedang mencari laman yang berkaitan. Dalam menu ke bawah bagi kategori, terdapat dua pilihan, Subjects dan Curricular. Pilih satu kategori dan klik pada butang Add. Subjects. Sekarang, anda perlu memilih subjek daripada senarai menu ke bawah. Klik pada butang Add untuk menambah mata pelajaran pada laman anda. Sekarang, pilih Form Group bagi laman anda. Seperti biasa, klik pada butang Add untuk menambah kumpulan darjah atau tingkatan. Seterusnya, anda mempunyai pilihan untuk menambah keywords yang berkaitan dengan laman anda. Kata kunci ini berguna apabila seseorang sedang mencari laman tertentu tetapi tidak mengingati nama laman tersebut. Sebagai latihan, typekan security, online dan safety. Klik pada butang hijau Create Site untuk menghasilkan laman anda. Sekarang, anda boleh mula mengedit laman anda. Klik pada butang Edit pada sebelah kiri skrin anda untuk memaparkan Content Panel. Klik pada tab Layout. Tetapan layout mengubah bilangan dan posisi kotak kandungan pada halaman anda. Klik pada tab Widgets. Widgets boleh ditarik ke dalam halaman anda untuk menambah kandungan seperti teks, video dan gambar. Untuk menambah widget, klik untuk memilih widget dari panel widget dan tarik ke dalam kotak kandungan pada halaman anda. Pastikan kotak kandungan bertukar ke warna biru sebelum melepaskan widget tersebut. Klik 2 kali pada halaman untuk memaparkan tetapan widget. Bagi latihan ini, kita akan memilih widget media. Di sini, kami akan menggunakan file image yang tersimpan di dalam komputer. Klik pada butang Upload. Klik pada butang Choose Files untuk mengakses file dari komputer anda. Pilih image dan klik pada butang Open. Setelah proses muat turun selesai, klik pada butang Done. Klik pada menu ke bawah di sebelah kiri untuk memilih saiz image anda. Sebagai peringatan, klik pada Save Changes untuk menyimpan perubahan. Seterusnya, kami akan menambah widget teks. Sekali lagi, tarik widget teks ke halaman. Klik 2 kali pada widget untuk memaparkan tetapan bagi widget tersebut. Teks boleh ditaip masuk atau disalin dan ditampal ke dalam kotak teks. Teks boleh diformat dengan memilih teks dan kemudiannya, sebagai contoh, ditebalkan dengan menekan butang B. Anda boleh menukar saiz teks dari menu ke bawah Font Format. Klik pada Save Changes untuk menyimpan perubahan. Anda akan dapati bahawa nama halaman adalah New Tab. Klik pada New Tab. Apabila teks berwarna putih dengan latar biru, ia boleh diedit. Typekan nama bagi halaman tersebut. Sekarang, kita akan menambah halaman kepada laman ini. Klik pada simbol tambah dan typekan tajuk bagi halaman baru anda.
kita akan menambah video pada halaman baru. Sekali lagi, kita akan menggunakan widget Media. Klik 2 kali pada widget untuk mengakses setapan bagi widget. Sekarang, kita akan mencari sebuah video dari Frogstore. Kita boleh typekan carian di dalam kotak Search. Klik pada butang Frogstore. Pilih sebuah video dari Frogstore dan tambahkan video ke halaman dengan menekan butang Use. Video tidak akan terpapar sehingga content panel ditutup. Klik pada butang Save Changes untuk menyimpan perubahan. Klik pada butang X untuk menutup panel.